Okey, Assalamualaikum dan apa khabar semua. So hari ni kita nak buat unboxing 3D printer. 3D printer ni dapat lama dah, tapi disebabkan saya dah tengok 3D printer, dah guna 3D printer daripada 2015 lagi. So dia punya excitement tu nak unboxing tu ambil masa sikit. Cuma kali ni kena unboxing jugalah, sebab kita nak warranty, nak claim nanti kukul lah apa-apa, kita boleh claim warranty lah, sebab dia masih ada warranty lagi. Jadi kena buka check lah. So jom kita pergi tengok 3D printer yang dapat tu, kemudian kita akan buat unboxing. Jom. Bamboo Lab A1. Okay, so ni model dia, jenama dia Bamboo Lab lah. So ni aku dapat masa kursus dulu, tak nama dah lagi. So kita nak try unboxing. Aduh, unboxing dah pasang lah. Kalau tidak dia duduk dekat rumah ni, rumah saya bising. Apa benda lah kotak tak buka-buka ni. Dia kata ni ada ni, beli apa-apa dekat online, lepas tu tak mau buka. So payah jugalah. Jadi kita kena so dia akan bagi tutorial. Kita scan QR ni, so dia akan ajak cara nak pasang lah. Okay, so nak pasang nanti kita pasang lah. Kita nak unboxing dulu Bamboo Lab A1. Okay, so bila kita buka macam ni, dia akan bagi satu beg plastik. Dia akan bagi tahu ni instruction ni. Dia suruh kita angkat macam ni. Dia, dan kita buang kertas dia, kita buka kertas dia. So ni sengit macam ni. So kita akan dapat quick start. So akan ada manual yang biasa, manual. Kita buka ni, dapat stiker. Aku nak tampal kat 3D printer. So ni dia punya QR lah. Ni apa lagi? Oh ni dia punya bag dia, build plate dia, dia bagi penerangan. Kemudian dia punya manual lah, apa yang ada. So macam biasa, kita mana pernah baca manual, kita langgar aja. Okey, so nampak dah kita. Okey, so yang ni atas sekali adalah dia punya build plate. Okey, so size untuk A1 ni adalah berapa? Dalam manual dah bagi tahu dah. Saiz-nya adalah tak ada sini. 220 kali 220 kot, kalau tak salah. Tak apa. Tak sini dulu. Ada, nampak baru kalut dah macam manual. Ada ni build plate dah, saiz dah. Tak apalah, nanti tengok. Okay, plastik wang. Hop. Ni dapat. Yang ni dia punya tempat nak letak filament. Aduh. So hop. Ni pasang filament. Jadi dapat apa lagi? Inilah dia
kita punya A1 3D printer. Okay, so apa aksesori. So yang ni kita keluarkan dulu. Hup. Okay. Do not grab this. Grab on. Do not press on the exit. Oh ni. Wah, tak sihat dah. Kemudian ini dia punya bed dah. Aduh. Hup. Ini aksesori. Seperti aksesori ni. Oh ni kabel. Okay, kabel. Kemudian apa lagi? Ini wire. Okay. Up. Tu ringan dah. Ringan dah guys. Ini ada aksesori ya. Oh, ada lagi aksesori. Ini ada aksesori lagi ya. Oh, ada aksesori. Jangan buang tau kotak tu, ada aksesori. Okay. So ini ada aksesori. Yang ni dia punya tempat nak buang sampah, bukan sampah. Kalau dia buat tu, dia orang panggil apa? Lebihan filament tu. Dia nak buang lah. Dia ada nama dia, istilah dah lupa dah. Okay. Kemudian yang ni pun ada aksesori ni. Ni. Yang ni kit. Dapat kit. Saya nak pasang. Ada lagi tak? Cari yang ada lagi tak? Ada lagi tak? Tak ada. Ya, okay, so yang ni kit lah. Saya nak pasang nanti. Alright. Dan ni nak buang mana ni? Kotak yang banyak. Okay. So ada. Inilah dia punya platform dia. So buka pun berhati-hati. Bawa kedai tak? Okay. So tangkap slow. Hup. Okay. So inilah dia ni bawah dia. Kita nak kena pasang lagi ni bawah kompartmen dia ni. Okay. So inilah platform A1. Okay. So inilah dia, saya ingat sikit ni. Okay. Alright. So saat kita nak try pasang lah. Okay guys.